Okey. Tanah kita dah sampai. Okey, mari masuk dalam dulu. Basah. Okey. Tengok ni sebahagian Pak Din beli tanah daripada nursery Tok Ayah ya. Jadi inilah kita tuan dia Cik Lokman ya. Jadi batu 37 Sabak Bernam. Jadi kalau siapa yang nak tanah campuran untuk nursery atau bunga ke apa, boleh hubungi Cik Lokman ya, batu 37 nursery Tok Ayah. Okey, Pak Din beli ni dia yang supply selama ni, inilah sahabat kita Cik Lokman ya. Okey ya. Alright. Okey, mana? Okey, tengok ya, kita kongsi rezeki ya. Pak Din ada rezeki sikit, kita beli tanah kawan kita. Okey, kita masukkan ni. Masuk separuh, tengok macam mana. Okey, tengok dulu, tengok Cik Lokman masukkan. Okey. Pak Din sediakan separuh tanah. Kemudian kita beli sebahagian. Okey, tengok. Okey, alright. Okey. 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 Tengok. Okey. Okey, kita boleh buat untuk 3 beg. Okey. Okey, macam itu je ya. Tengok. Kita boleh savekan kos sikit tapi dalam masa sama masih yang terbaik. Okey, di mana dah dicampur macam kokopit, sekam padi bakar, baja organik, topsoil apa semua dah ada. Tengoklah, semua dah komplit dah sebenarnya. Tapi kita macam Pak Din ni pada sediakan tanah lain supaya kita mengurangkan kos saja sikit. Kalau tidak memang yang lepas Pak Din terus beli je dengan sahabat kita. Ni Pak Din ada masa sebab Pak Din minggu ni Pak Din ada masa untuk ni lah, bukan ada masa macam mana, Pak Din memang sibuk tapi ada masa untuk menyediakan tanah ni. Okey, alhamdulillah. Bye. Okey sahabat, cukup sahabat. Okey, tengok. Nampak? Tengok. Bawah kita pakai tanah bawah padi ataupun tanah yang ada di kawasan rumah kita ke mana yang baik, kita letak bahagian bawah. Kemudian kita bubuhlah tawikun, kita beli baja tawikun, lepas tu kita letak di bahagian bawah dia, lepas tu kita letak di atas dia, kita letak tanah campuran ni. Daripada nursery Tok Ayah. Okey, macam inilah ya Pak Din buat. Okey, lepas tu Pak Din akan tanamlah nenas MS Mardi Sweet Mardi Sweet MS 16. Jadi kita dapat kurangkan sikit kos dia untuk penyediaan tanah dalam polybag. Alright. Dah settle dah. Macam inilah ya. Lepas tu kita tunggu kita ubah ke batas je lah ni ya. Kita letak kawasan dia. Okay, Pak Din penyediaan tanah dulu tengok. Pak Din menyediakan untuk penanaman MS 16 Mardi Sweet MS 16. Disediakan dulu. Okey, dah siap. Baru akan kita prepare lah nanti ya.